bos cakap lain, HR buat lain. Baik, apa maksud sebenar-benarnya di sebalik nama topik ni? Okay, so of course bila mana kita bekerja dalam organisasi, kita ada bos, kita ada HR dan juga kita ada pekerja dan juga jawatan lain jugalah. And of course bila ada internal problem tu memang kita tak boleh lari daripada masalah. So especially memang dalam company ni memang kena ada communications lah. Lagi-lagi nak bila nak berkait dengan labor law. So undang-undang ni penting bila mana bila kita bekerja ni. So bila mana topik ni bos cakap lain, HR buat lain. Okay, so of course dalam company ni dia ada satu objektif yang sama. Tapi mungkin dia bergerak tidak selari. Okay, contoh kalau bos nak ni tapi HR nak ni. And also polisi dia memang berbeza lah. Mungkin kita tak tahu siapa yang salah, siapa yang betul. Tapi kat sini kita bukan nak menuding jari siapa yang salah, siapa yang betul. Cuma kita nak tahu keselarasan. Mana saluran yang betul. Takut-takut kena saman, takut-takut kena compound. Kita tak tahu. Okay. Jadi jadi inilah di sebalik topik ya. Okay, so jadi hari ni kita ada makcik lah, kita nak kupaskan isu ni. Okay, baik. Jadi saya serahkan terus kepada makcik apa yang kita boleh kupaskan di sebalik bos cakap lain, HR buat lain. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. So, hari ni kita nak bincang pasal satu isu yang nampak kecil lah. Tapi sebenarnya isu ni boleh rosakkan organisasi perlahan-lahan. So macam tadi moderator kita dah bagi tahu dah tajuk dia. Bos arah lain, HR buat lain. Okey. Nampak macam ayat biasa kan? Tapi percayalah, inilah antara punca paling senyap yang buat pekerja hilang hormat pada sistem, hilang kepercayaan kepada pengurusan, dan akhirnya hilang semangat untuk bekerja. Sebab apa? Sebab bila bos cakap lain, HR buat lain, pekerja akan mula nampak satu benda. So dalam organisasi tu pekerja akan nampak tiada satu suara, tiada satu pendirian, tiada satu sistem yang benar-benar kukuh. Dan bila ini berlaku, orang bawah mulalah main tafsir sendiri, cucuk sana, cucuk sini. Manager jadi keliru, HR jadi punching bag, bos pula rasa HR tak support business kan. Segala HRBP lah, ER lah, IR tu semua memang tak support business lah. Bos duk rasa. So, bila jadi macam ni, semua orang dalam organisasi akan penat. Memang penat lah sebab walaupun ada guidelines, tapi kita tak ikut guidelines yang sedia ada tu. So, kita bayangkan satu situasi ni lah. Bos panggil staff. Situasi ya. Very simple situation. Bos kata, tak apa. You pergi dulu, saya faham keadaan awak. Lepas tu, staff pun kata tak apalah, dia balik. Tiba-tiba esok, HR panggil. HR kata, siapa bagi kebenaran dekat you balik awal? Ada kelulusan bertulis tak? Ikut polisi tak? Sepatutnya tak boleh berlaku macam ni. Staff jadi blur. Dalam kepala dia fikir, semalam bos aku bagi. Hari ni HR marah pula. Jadi aku nak ikut siapa? Nampak tak masalah dia? Very simple. Very simple. Saya bagi contoh yang selalu terjadi. Tak mau ambil contoh segala world class punya contoh. Tak payah. This is very simple. So, masalah dia di sini bukan sekadar komunikasi. Masalah dia adalah credibility organisasi. Kalau pekerja sudah tak tahu siapa yang betul, maka arahan akan jadi bahan teka-teki. Macam duk main dong pimai-pimai, orang tu kata macam ni, orang ni kata macam tu. Lepas bila arahan jadi teka-teki, disiplin akan jadi bahan lawak. So it's going to be macam a madhouse lah organisasi tu. So, nombor satu di dalam perkara inilah. Nombor satu, HR kena fikir. HR bukan tulis surat bos. Nombor satu. So kadang-kadang dalam organisasi ni ada satu masalah yang salah faham yang sangat besar. Iaitu orang anggap HR ni
tugas dia cuma ikut arahan bos. Orang anggap macam tu, dan if it is even worse, kalau HR sendiri yang anggap diri dia, aku kena dengar cakap bos. No, it's not like that. HR bukan begitu. Bos kata keluar surat, tulis surat. Bos kata buang orang, HR buang orang. Bos kata tahan increment, HR sediakan memo. Bos kata settlekan, HR pun by hook by crook settlekan without due inquiry, due process. Tu masalahnya. HR bukan tukang type emosi management. HR at the very first place sepatutnya menjaga proses. Jaga fairness, jaga consistency, jaga risiko. Kalau bos marah hari ni, HR tak bolehlah terus tukar kemarahan tu jadi macam surat warning letter dan sebagainya. HR kena siasat dulu, kena ada due process. Sebab dokumen bukan tempat simpan perasaan. Dokumen yang kita gunakan di dalam satu organisasi adalah alat governance. Kalau bos besar-besar semua, arah ikut mood, HR kena buat ikut polisi. Maknanya dengan itu, organisasi itu kalaulah terjadinya isu macam ni, bos kata lain, HR buat lain. So, perkara utama yang kita faham adalah organisasi itu sendiri sedang mengalami pergaduhan di dalaman. Internal dilema, internal pergaduhan dalaman yang masih tidak sesuai. Kalau dalaman pun masih duk bercakaran, bertaburan, macam mana nak maju ke depan? Oh, jadi kat sini kita nampak, so memang kalau dalam organisasi ni memang kena ada clear direction. So nak tak nak, kalau bos dengan HR, so memang nak tak nak kita memang kena ikut peraturan lah apa yang telah ditetapkan dalam akta, so lagi-lagi dalam Employment Act. So bila cakap tentang labor law ni, of course, so soalan saya lah, so bila mana kalau bila ada arahan daripada bos juga, so adakah arahan ni, bos ni adakah dia boleh ke, okay walaupun dia bos, so adakah dia boleh, dia ni macam above the law lah, so memang nak kena ikut cakap HR ataupun bos juga sebenarnya? Dia macam ni tau. Market labor yang pernah bekerja dah masuk tahun ke-27 bekerja. So market labor banyak bekerja di dalam surrounding management, HR, pengurusan, pentadbiran dan sebagainya. Dia akan ada situasi di mana-mana kita pergi pun, kalau satu organisasi tu bagus, tak ada situasi ni, tak apalah. Tapi yang makcik labor pernah dan selalu tengok, bos nak jadi good cop, HR akan jadi bad cop. This is a classic story di dalam management. So, bos nak nampak baik depan staff, bos nak nampak paling memahami, bos nak nampak paling open door, bos nak nampak dia mesra rakyat. Jadi bos cakap, tak apa, ayat bos ha. So apa tu? Oops. Line putus. Oh, hello. Dengar tak? Okay, dengar. Okay. Dengar. Okay, bos akan cakap, tak apa, saya faham. Nanti saya bincang dengan HR. Tak apa, saya boleh tolong you. Tak apa, awak jangan risau. Lepas tu, selalunya benda-benda tu semua kan dihantar kepada HR sebab HR yang manage manusia kan. Lepas tu, tiba-tiba HR pula cakap, maaf, ikut polisi benda ni tak boleh buat. Maaf, kita kena ikut prosedur. Maaf, ada dokumentasi yang perlu dibuat. Maaf, perkara ini melibatkan implikasi undang-undang. So akhirnya, siapa yang jahat? Semua orang sayang bos. HR dapat orang maki. Bos nampak baik, HR nampak kejam. Padahal HR cuma buat kerja dia. HR kena pastikan keputusan organisasi tidak bercanggah dengan polisi, dengan undang-undang dan prinsip keadilan. 3 benda ni kerja HR. Kalau bos
tiap kali nak jadi hero, lalu serahkan kerja penjahat kepada HR, lama-lama HR hilang otoriti. Lepas tu, bila HR hilang otoriti, seluruh sistem people management akan runtuh perlahan-lahan. Pekerja tidak akan menghormati HR. Walhal bagi saya lah, HR department ni adalah jantung kepada sesebuah organisasi. Apa akan jadi kalau kita tak hormat jantung kita? Lingkup lah lagu tu. Lingkup. Memang lingkup. So, itulah. Dari sini, kita nampak bos dan HR department tu tak align. Semuanya actually dalam organisasi ni alignment sangat penting. Sama lah juga dalam hal perkahwinan pun. Walaupun makcik labor ni bukan kaunselor perkahwinan, tetapi whatever it is, organisasi, perkahwinan, hubungan, whatever it is mesti align. Align dengan guidelines, align dengan undang-undang, align dengan visi dan visi syarikat, align dengan objektif syarikat. Alright. Okay, so kat sini kita nampak clear. So, apa-apa dalam segala masalah nak tak nak memang kita kena ikut law lah. Okay, so bila mana dah ada situasi, okay, bos nak tak nak kena ikut proses, kena ikut cakap HR juga. Okay, jadi kat sini, bila mana kalau bos nak dengar cakap HR, dalam situasi yang macam mana bila HR nak dengar cakap bos yang dibolehkan? Dia macam ni, HR ni dia kena ingat diri dia. Bukan HR saja nah. Sekarang HR punya spektrum tu luas tau. Sekarang dah ada HR, sekarang ada ER, sekarang ada IR, sekarang ada HRBP, sekarang ada people manager. Benda-benda tu semua terkandunglah di bawah HR. So pekerja-pekerja yang diberi job description yang berkenaan dengan people management, yang berkenaan dengan human resource ni, di dalam diri dia, dia mesti tanam bahawa aku nak jaga polisi syarikat, aku nak jaga undang-undang Malaysia, labor law, industrial law, keselamatan dan kesihatan pekerjaan, semua tu dia kena ambil tahu. Dan aku mestilah membantu majikan aku untuk berkata yes secara legal. Jangan buat benda yang illegal. Sebab it will cost you. For sure. Jadi dia akan main, Rono akan main, Roni akan main. Macam-macam orang akan main. At the end of the day, keuntungan syarikat akan digunakan untuk membayar compound. Bayar compound satu hal. Sekarang kita masih jarang-jarang lagi melihat nama-nama syarikat yang non-compliant dipamerkan di dalam berita ataupun media massa. Tetapi mungkin satu masa nanti sekiranya benda tu berlaku, malu tak? Jatuh tak maruah syarikat? Jatuh kan? So, itulah nombor satu yang HR perlu tanam di dalam diri bahawa I'm in this organisation, I am going to help this organisation to say yes legally. I have to align this organisation to the vision, mission, objective of the company and whatever it is lah. MNC ke, syarikat antarabangsa ke, apakah, anda beroperasi di Malaysia. So, undang-undang Malaysia adalah yang teratas. Betul. Don't come to me dan bagi tahu, you cannot question this because this is approved by the RBA. You cannot question this because this is approved by our headquarters in the US. You cannot question this because this is approved by our headquarters in Japan, in China. No, there's no such thing. Kalau you buat bisnes di Malaysia, you ikut undang-undang Malaysia. Itu yang HR kena tekankan kepada bosses mereka. I see. So kat sini kita nampak lah. So and then bila mana sebelum-sebelum ni lah, so makcik dalam JTK kan, sebelum masuk ECC ni, so ada ke macam kalau boleh spill sikit
apa pengalaman worst case scenario yang makcik pernah hadap when it comes to this problem lah? Pengalaman saya selama saya bekerja di JTK, ramai, actually kejahatan dan kebaikan itu sama balance. We have the yin and yang, semua adalah sama balance lah. Yang majikan ketegak pun ada, HR ketegak pun ada. Ada majikan yang melepaskan keseluruhan tanggungjawab kepada HR. HR menyalahgunakan flexibility dan freedom yang diberikan kepada majikan. Tidak menjalankan tanggungjawab dengan etika dan berintegriti. Tidak mencari maklumat-maklumat yang tepat dalam pengurusan sumber manusia. Ada HR belajar tentang undang-undang Malaysia hanya daripada hearsay. Bolehkah kita belajar undang-undang daripada hearsay? So that is wrong. That is so wrong. Kita ada pejabat buruh. Kita ada pejabat perhubungan perusahaan. So pejabat-pejabat ini, kerajaan Malaysia dah sediakan, you boleh walk in dan dapatkan maklumat secara percuma. Tiada apa charge dikenakan. Cumanya bila percuma ni, you have to bersabarlah. You bukan, pejabat-pejabat tu bukan layan you seorang sahaja. Beratus orang datang jumpa dia orang. Beratus telefon call dia orang receive setiap hari. So kena sabarlah. Saya ada majikan-majikan yang baik dengan saya sehingga sekarang ini. Mereka dulu seminggu sekali akan datang ke Labour Office, bawa buku. Ya, saya sampai sekarang masih menggunakan buku ini. Akta kerja. Ini adalah kitab saya. So majikan-majikan ini seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali dia orang akan walk in ke Labour Office, HR lah. HR ini dia akan walk in ke Labour Office dan akan berjumpa dengan pegawai-pegawai bertugas untuk bertanya soalan-soalan berkenaan section-section yang ada di dalam akta kerja tersebut. So kena rajin lah. Jadi HR ni, you akan belajar banyak daripada pengalaman. Tetapi janganlah belajar daripada pengalaman-pengalaman yang kita katakan pengalaman yang menyeleweng, hearsay. Benda-benda macam tu tak boleh lah. Kita kena cari fakta. Kita kena belajar, cari fakta. Kita kena tahu apa yang patut dibuat berlandaskan undang-undang dan apa yang tidak boleh dibuat berlandaskan undang-undang. Saya nak tekankan satu benda lah. Management, bosses dan HR. Pekerja tak bodoh lah. Nombor satu tu. Kita kena jaga kita punya image as HR dan juga image as bosses. Pekerja tak bodoh. Mereka nampak. Kadang-kadang management ingat pekerja tak perasan. Salah. Pekerja nampak semuanya. Mereka akan nampak bila bos bagi arahan ikut suka. Mereka akan nampak HR terpaksa reverse decision. Sekejap kata yang ni, sekejap kata yang ni. Mereka nampak orang tertentu dapat layanan berbeza. Pekerja nampak bila polisi cuma tegas pada orang yang tiada kabel. Dan apabila pekerja nampak ketidakkonsistenan ini, mereka akan buat 3 benda. Hilang trust. Mereka akan mula pilih siapa nak dengar. Mereka akan mula bermain politik untuk selamatkan diri. Office politik. Sebagaimana buruknya politik, office politik pun buruk juga. Dan bila orang mula rasa selamat bukan melalui sistem yang ada di dalam sebuah organisasi itu, tetapi melalui siapa mereka rapat, aku boleh pergi kat dia ni boleh settle masalah aku. Okay, aku pergi kat mamu ni okey, bagusnya, macam tu. Maka organisasi itu sedang bergerak dari governance
kepada feudalism corporate. Sistem feudal. Ha. Kadang-kadang ada manager yang bagus tapi orang langkau manager tu pergi dekat orang lain. Hierarki hilang, pangkat hilang, hormat hilang, maruah hilang, cacar marbuh lentah pegang. Yang kuat bukan polisi, yang kuat adalah kedudukan. Might is right. Yang menang bukan betul, yang menang ialah siapa yang dekat dengan the most powerful person. It's going to get ugly. Yeah, so that's the point. Bila mana kalau ada, sebab kita takut and pekerja ni, okay, so HR dengan bos, kita lupa pekerja ni ada yang outspoken. So bila benda tak rina, so diorang ni lah yang rasa macam apa orang kata teraniaya. So diorang ni paling orang kata pekerja lah yang first yang notice benda tu. So ini bila mana kita tak nak. So benda ni tak nak kita kena ikut proses. Okay, so bila mana dah jadi macam ni, bila ada, so kita ada boss HR, okay. So macam mana kalau bila mana kalau ada masalah, adakah boleh atau tak pekerja ni dia terus langkau ke bos, maksudnya dia skip HR. So adakah boleh itu atau tak sebenarnya? Never ever langkau hierarki. Okay. Bila you masuk kerja di satu tempat, you kena tahu you lapor kepada siapa, to whom you report to. Sangat penting. Okay. Kalau once you langkau hierarki, orang yang sepatutnya you report tu makan hati. Makan hati, sakit hati, kecil hati. Bila kecil hati jadi apa? Itulah. Memang jadi cacar marbuh. Benda yang lompat hierarki ni, dia akan jadi bila HR tak berani lawan arahan yang salah. I always, nak kata awak lah makcik labor ni duk kutuk HR. Dah aku kerja HR, aku tahu lah pasal HR. Nak sembang pasal apa lagi? Jangan sembang pasal operation. Aku tak mau kutuk operation, aku kutuk HR lah. Kadang-kadang benda yang lompat hierarki, tak ikut hierarki ni bukan isu bos saja. Ia terjadi disebabkan HR sendiri tak berdiri di atas prinsip. Mesti ada duk dengar live ni duk kata, alah senang lah dia sembang. Yalah senang lah sembang. Aku pun biasa kerja dah 27 tahun dalam HR. Tahulah susah nak buat. Tapi benda ni memerlukan keberanian. Are you willing to stand up? Stand up bukan stand up merapu. Stand up berdasarkan undang-undang, stand up berdasarkan polisi, stand up berdasarkan struktur governance dan sebagainya. Kena berani. Benda ni kena berani. Kalau tak berani, in the end of the day, you akan jadi yes boss lah. Lepas tu balik malam tidur tak lena. Lepas tu tengah malam telefon makcik labor. Makcik labor, I nak you comfort I malam tidur tak lena. Sebab tadi I buat satu keputusan. I terpaksa ikut bos I, makcik labor. Itulah. Benda-benda ni, SHR, whatever keputusan yang you buat, you're going to carry the guilt ataupun rasa kepuasan tu di dalam hati you for the rest of your life. Saya masih ingat keputusan-keputusan yang saya buat beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Ada keputusan yang saya tidak bangga, tapi dan ada juga keputusan-keputusan yang saya rasa I've done my best within my means. So, keputusan-keputusan yang kita buat I've done my best within my means itulah yang akan menjadi motivasi kepada kita untuk buat lebih baik di masa hadapan. Keputusan-keputusan yang tidak baik itu kita jadikan sebagai pengajaran, kita jadikan sebagai satu peringatan kepada diri kita
Don't repeat the same mistake. Don't repeat the same mistake. Kenapa muka abang macam yang viral curang tu? Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku. Siapa dia ni? Siapa yang curang? Hey! Hey, this is not curang-curang. This is makcik label. Okay? Jangan! I don't want. Tak, ada orang komen muka abang ni macam yang viral curang. Abang, curang ke abang? Okay. Saya tak ada siapa. Saya tak cakap dengan siapa-siapa. Saya tak curang dengan siapa-siapa. Girlfriend pun tak ada. Saya tak ada curang siapa. Kalau ada boleh bagi satu. The dark triad. Janganlah. This is about label law. This is not about curang-curang, okay? Okay, so terkejut kami. Kenapa muka Lagi abang cina. macam barang curang? Dia tak pegang lalau. Syawal kena pegang lalau ataupun pegang handbag. Baru nampak macam yang betul-betul curang tu. Pegang yayau cik. Oh, Yayau kan lalau? Yayau. Oh, Yayau jangan lau-lau. Yayau. Yayau. Oh, okay, alright. Alright. So, okay. Ya, Syawal. Jangan terkejut dengan bab curang tu. Teruskan dengan soalan. Okay, so sebelum pergi ke soalan seterusnya, so kita ada 23 mata memandang. 23 mata 23 memandang. je. Alah, sikitnya. Tadi ramai cik, 60 apa semua. Lepas tu And semua then pergi so mana? ada tu kerja cik, office hour. Okay, So faham. ni ada tengah kerja ni, bolehlah Syawal, tanya-tanyakan live ni soalan. kan? Yes. Live ni, dia pun boleh tengok balik ke? Live ni kita boleh tengok balik kalau kita post. Oh, kalau post lah. Kalau post. Tapi ada recording dia makcik. Saya ada Okay. recording dia live 11 malam. Okay, Eddie in Milan tanya, Makcik, kalau cakap kat bos berkali-kali tapi tak jalan, HR just okay kan, what can employee do? Carilah kerja tempat lain, senang betul. Apa nak susah? Dia macam ni. Kalau Eddie in Milan, kalau you rasa you nak telan semua kepincangan yang ada di sebuah organisasi tu, go ahead. You rasa you nak telan, go ahead. Kalau you rasa you nak buat perubahan, go ahead. Kalau you rasa you cannot take it, you want a new environment, go ahead juga. Pilihan di tangan you. Hidup kita ni kan tentang pilihan, Eddie in Milan. So, kenapa nak sakit kepala? Tak perlu pun sakit kepala. Dia macam cerita yang melepaskan tu, itu lebih baik lah sekiranya kita berada di satu tempat yang it causes our mental health, mental well-being itu terganggu. So kalau melepaskan tu lebih baik, maka lepaskanlah. Rezeki kan luas, selalulah berbalik kepada rezeki yang kita yang Muslim ni kan. Syawal, apa? Yes, saya. Okay. Take 5 dulu.
Okay. Syar. Dalam Saya. makcik label tu marah HR. Tapi makcik label nak sentuh juga. Dalam bos arah lain HR buat lain ni pun ada juga kesalahan bos. Bos tak mau nak faham kerja HR. Itu salah satu faktor. Salam Puan. Waalaikumsalam. Itu adalah salah satu faktor yang menjadikan tajuk hari ni panas lah. Betul. Okay? Bos kan? Bos rasa HR yang tu tak boleh, yang ni tak boleh, yang tu tak boleh. Kebanyakan lah. Saya refer kepada kilang-kilang. Bosses di kilang, GM, Vice President, mereka ni mostly background engineering, bukan background management dan sebagainya. So mereka, otak mereka tidaklah melankolik macam geng-geng HR ni. Otak HR ni dia melankolik, romantik sikit. Okay? So, bosses yang bukan daripada background HR ni, mereka akan rasa HR terlalu banyak tak boleh. HR ni kira proses. HR ni kira polisi. HR ni kira nak kena semak. HR ni kira nak dokumen. Saya pernah berjumpa dengan bosses yang I nak you buang orang ini sekarang juga. Of course lah HR akan ngangak. Bos tak boleh lah kita buat macam tu. Kita ada due inquiry dan sebagainya. So bos rasa HR lambat. Bos rasa HR tak faham pressure operation. Sebab bosses ni banyak tertumpu kepada operation kan. So bos rasa HR duk pejabat, duk kena aircon, duk kena kipas, tak faham reality. Saya faham sangat persepsi ini. Okay? Tapi bos kena faham satu benda ni lah. HR yang baik bukan penghalang bisnes. HR, ER, IR, HRBP, people director, people manager yang baik adalah pelindung bisnes daripada buat keputusan bodoh yang mahal. Sebab apa saya kata keputusan bodoh yang mahal? Sebab kes-kes berkenaan pemburuan, industrial relation ni memang akan end up di mahkamah buruh ataupun mahkamah industri lah. Bila end up di mahkamah buruh, mahkamah industri, silap-silap 24 bulan, 36 bulan, kena bayar balik kepada pekerja. So that's why saya kata, that's why saya kata HR yang bagus, dia adalah pelindung bisnes daripada membuat keputusan bodoh yang mahal. Lagi sekali, HR yang bagus, dia kena tolong majikan stay YES legally. Sangat penting benda tu. Betul. So again kat sini memang dua-dua pihak memang sangat mainkan peranan. So bila HR dia buat kerja, okay, so bos boleh dengar. Okay, HR dengar cakap bos dengar cakap HR. Okay, that is totally fine. So, apa ni? tapi Makcik otak romantik dia baling kayu. Betul. Makcik memang baling kayu. Mana tu rotan? Tak campur Ustaz. So para penonton kalau ada soalan boleh tanya soalan di ruangan komen. So silakan, kita ada lagi lebih kurang. Okay, silakan. So kita ada lagi sampai pukul 5 kita akan upgrade and live. Okay. So itulah bila mana dalam situasi bila mana kedua-dua pihak dah bawa rotan. So memang dua-dua pihak ni kena main peranan lah, of course.
Okay, so tapi makcik kan, so dua-dua belah pihak ni dia dengar cakap Syah, dengar cakap bos, dengar cakap. Tapi, akan tetapi, saya nak tanya makcik, dalam situasi macam mana, bila mana bos nak tak nak dia perlu interview dalam hal-hal HR? Nak tak nak kena campur tangan juga. Bos nak tak nak masuk campur tangan dalam HR. Betul. Boleh atau tak boleh? Boleh. Bos boleh campur tangan dalam HR. Tapi bos kena tahu boundary dia as a boss lah. Dan HR kena tahu boundary dia as HR. Dan HR kena faham boundary bos. Betul. Again, this is about alignment. Dia macam kita bawa kereta. 4 biji tayar. Kalau tayar tak align macam mana? Macam itulah cerita dia di dalam sebuah organisasi. Okay. Alignment di dalam satu organisasi ni kita boleh katakan juga bila tiada satu suara. Saya nak sebut di sini dengan jelas nah. Bila bos arah lain, HR buat lain, kesan dia bukan kecil. Kesan dia, nombor 1, anak-anak iaitu staff-staff pekerja akan jadi keliru. Manager akan jadi defensif. HR jadi sasaran kemarahan. Polisi tidak dihormati. Disiplin tak jadi konsisten. Favoritism mula subur. Itu yang paling kita tak mau sekali. Favoritism. Bos sayang kat dia ni tak buat kerja pun tak apa. Naik gaji, naik pangkat. Kawan yang hak buat kerja lentang putang tapi tak baik dengan bos, tak naik pangkat. Yang tu yang paling kita meluat sekali. Lepas tu yang paling-paling teruk sekali bila sampailah kes sampai keluar, organisasi akan nampak macam tak tahu mengurus orang. So kita kena faham. Di dalam pengurusan manusia ni, consistency is power. Sama lah juga. Okay. Makcik ni memang suka masuk dalam hal-hal perhubungan romantik apa semua kan. A dan B bercinta. A lelaki, B perempuan. A tak konsisten nak update selamat pagi, selamat malam. Asal B akan jauh hati tak? Macam itulah cerita dia. Cerita dia macam tu. Very simple analogy. So di sini, di dalam sesebuah organisasi, bukan siapa yang paling garang penting. Bukan siapa yang paling tinggi jawatan tu penting. Bukan siapa yang paling pandai bercakap tu penting. Tetapi siapa yang mampu pastikan keputusan hari ini sejalan dengan prinsip semalam dan boleh dipertahankan sehingga esok. Saya ulang kata-kata pujangga makcik labor. Okay. Siapa yang mampu pastikan keputusan hari ini sejalan dengan prinsip semalam dan boleh dipertahankan sehingga esok. Berat nak buat benda ni. Bukannya senang. I'm telling you, HR dengan bos. Communication is very important. Alignment is very important. Accountability sangat penting. Bos-bos tidak boleh melepaskan semua kepada HR. HR selesaikan. Katakanlah operations department, engineering department. Ada bosses dia sendiri kan. Di bawah dia ada 25 orang yang report kepada dia. Bos engineer itulah yang kena take accountability terhadap 25 orang ni. Jangan hempuk semua kepada HR. No, it's not like that. Bila kita ambil accountability, barulah akan ada alignment dengan jabatan yang buat polisi, iaitu HR department. Ada apa soalan? Kita tak pakai kabel, kita pakai 5G laju sikit.
Mrs. Azhar, nak tanya satu soalan. Pekerja dah dapat final warning untuk masalah kedatangan. Kejam tak kalau bos nak buang pekerja tersebut? Warning letter, Mrs. Azhar. Betul I'm sorry if I pronounce your name salah. Warning letter tiada di dalam akta kerja. Nak buang pekerja, again, saya bagi tahu tolong buat due process. Syokos dan DI. Syokos dan DI ni, okay. Ni, saya rasa berbuih mulut saya cakap buat Syokos dengan DI ni. Pekerja buat salah. Kita dah dapati dia buat salah. Kita bagi Syokos kepada dia. Dia jawab Syokos tu. Lepas tu ada dua cabang tau. Satu dia jawab, dia mengaku kesalahan. Satu dia jawab, dia tak mengaku salah. Okey. Kita tengok tan dia jawab, dia mengaku salah. Bila anda baca Syokos letter dia tu, anda rasa, dia rasa kita as majikan dan kita as HR. Kita boleh rasa tau, bila kita baca surat orang, kita baca tulisan orang, kita boleh rasa dia tu rasa bertaubat tak? Dia tu rasa remorse tak dengan perbuatan dia? Ataupun dia menjawab surat Syokos tu dengan bangganya membuat kesalahan tersebut. Kita boleh ada feel-feel macam tu bila kita dah lama dalam HR ni. So, kalau saya baca, saya rasa dia ada perasaan remorse dan dia ada rasa perasaan hendak berubah. Saya akan bagi dia Syokos letter, saya akan bagi dia warning letter, saya akan kata dekat dia, Ani, saya nak bagi peluang kepada you lagi sekali. So ini warning letter di atas kesalahan yang you dah buat. Okay? So tunjuklah perubahan. So kita monitor lah dia dalam masa 2 bulan, 3 bulan. If nothing happens, then biarlah dia kerja. Kan? Dia dah bertaubat dengan kesalahan dia. Okey, sekiranya satu situasi, seorang pekerja menjawab Syokos letter dan dengan bangganya, aku tak heran lah bagi Syokos letter ni kat aku, dia jawab macam tu. Ya, I've seen such Syokos letter, jawapan Syokos letter. Saya pernah melihat. Aku tak heran, mampu kat dia tulis dalam jawapan Syokos letter tu. So, tapi dia tak mengaku tau, kata dia buat salah tu. So, SHR, kalau dia jawab macam tu, buatlah DI. You bagi surat, buat DI. Dia mai, dia tak mai tu belakang cerita. You buat proper. You manage the documentation properly. Sekiranya dia datang DI, buatlah the process secara lengkap. Sekiranya dia tak datang DI, maka keluarkanlah surat termination letter. Tengok, saya tidak guna warning letter dulu. Saya guna Syokos letter dahulu. Faham tak, Miss Azhar? Mrs. Azhar? Sir Adi, garangnya. Oh, minta maaf. Saya memang garang. Makcik label garang. Nana. Sir Adi, mai. Okay, alright. So maksudnya yang Kek cerita kat sini, bila mana ada yang pekerja dia play victim, betul? Macam tu Makcik? HR ni, kita deal dengan manusia. Manusia ni macam-macam perangai dah. Play victim. Play puppet. Play bossy. Ikutlah dia rasa dia nak play apa. Hidup kan pentas dunia. Dunia ini kan pentas. Kita boleh tengok macam-macam perangai manusia. So, tapi satulah. Bila anda bekerja di dalam HR ini, bila mai umur-umur yang macam makcik ni lah kan, umur makcik-makcik ni kan, kita dah mula pandai baca orang. Betul. Makan garam. Orang tu mai mula-mula dia bagi satu ayat tu, kita tahu dah orang tu defensif ke, orang tu mai dengan perasaan bertaubat ke, orang tu mai dengan perasaan nak minta maaf ke, orang tu mai saja nak tabung nak tabung petrol lagi ke dekat kita. We will have that. Kita akan ada 6 cents, 7 cents tu dengan kita. Makin lama kita kerja dalam HR, makin pandai kita untuk membaca tentang manusia. So, macam-macam play lah. Kalau you jadi HR,
You akan nampak macam-macam play, you akan nampak macam-macam sandiwara, you akan nampak puppet, you akan nampak introvert, extrovert, you akan nampak macam-macam. And then as HR, macam mana you nak deal dengan benda tu? Macam mana you nak tune otak you di tempat kerja? Lepas tu at the end of the day, macam mana you nak balik rumah dengan tenang, you nak tune otak you nak jumpa dengan family you pula. Itu adalah peperangan SHR. Right. So so ada yang apa kata nak buka kes daripada saudara Acap ni lah kat atas. Okay. So untuk siapa-siapa macam saudara Acap ni, kalau sebelum nak buka kes kat JTK kan, so boleh DM kami and boleh book 1 hour consultation. So apa-apa kat sini boleh consult dulu dengan makcik labor sebelum buka kes. Right. Okay, so dengan penonton lain pun boleh juga untuk consult, kita buat consultation, alright. Jadi kita ada soalan lagi. So okay, fine. Kalau kita ada bos HR pekerja bawa kes ke JTK, so ada tak situasi bila mana yang sampai kat macam labor ni, ada tak yang bos ni dia heret HR ni pergi ke JTK? Bos yang bawa ke JTK? Bos heret HR. Betul. Daripada pengalaman Makcik Labor yang bekerja dengan JTK, bos heret HR datang sebab HR tak faham baca buku akta. Okay. Oh ada. Ada. Bos bawa mai. Puan Nat, this is my new staff. Can you please teach her this. So kita ajarlah. Macam itulah. And then lepas tu dia pun dah rasa selesa, dia tak datang dah lah. So hanya orang yang staff dia yang baru tu akan datang lah. Sebulan sekali, 2 minggu sekali untuk belajar. Nak berguru lah, tak ada tindakan lah. Ada majikan heret HR kerana penyelewengan, breach of contract, insubordination, benda-benda macam tu semua perkara biasa. Tak kira company kecil ke, company besar ke, multinational ke, out of this world ke, bila kita deal dengan manusia, masalah sentiasa ada. Sebab setiap manusia ni, for me, untuk Makcik Labor, setiap manusia unik. Dia ada kelebihan dan dia ada kelemahan dia. So that's why we have organisasi. Organisasi itu adalah sebenarnya kita gabungkan kesemua orang punya kelebihan dan kita tutup. Kita tampai-tampai kekurangan di sana sini dan jadilah sebuah organisasi. Tapi kalau bos dengan HR pun tak boleh nak align, macam manalah nak maju ke depan. Memang tak boleh maju ke depan. Saya bagi satu contoh lah. Situasi. Bos lulus cuti secara lisan. Okay. HR kata tak ikut sistem. So cuti tak sah. Staff marah HR. HR jahat. Bos baik. Kan? Tapi sebenarnya dalam situasi ni, sepatutnya bos kena kata apa? Kalau dia nak jaga ayat muka HR. Sepatutnya dia kena kata apa, Syawal? Kalau Syawal jadi bos, jawab betul-betul. Jangan jawab silap. Simpan ni. Okay. 27 hari bulan nak jumpa dia bawa rotan. Okay. Kalau Syawal jadi bos, Saya jadi bos. Staff main minta cuti. Syawal nak kata apa? Okay. Minta cuti. Kalau saya bagilah. Kesian. Tapi dengar dulu. Tapi minta dalam minta terus sistem dulu baru saya luluskan. Kalau saya boleh minta dulu. Lulus tak lulus, apply dulu dalam sistem. Syawal manjanya. Tak boleh lah macam tu. Dia macam ni. Katakanlah Makcik Labor pergi dekat Syawal. Bos nak cuti bos. Patutnya Syawal kena jawab macam ni. Okay.
prosedur cuti ada di dalam database cuti. So sila buka dan ikut apa yang ada prosedur di dalam tu lah. Itu yang saya jawab ni. Mungkin Syawal tak boleh nak ingat as a boss. Syawal tak boleh nak ingat lah. Prosedur nak apply cuti mesti apply seminggu sebelum. Kan? So Syawal hanya ingat ada database cuti. Bila ada database cuti tu, kita buka yang tu dulu sebelum nak apply cuti mesti kena baca. Kena apply seminggu sebelum, kena apply 3 hari sebelum. Betul tak? Betul. So jika Syawal jawab macam tu, itu bermakna Syawal jaga polisi yang dibuat oleh HR. Kalau Syawal kata okey tak apa isi tak apa saya luluskan. Tapi sebenarnya tak boleh minta cuti 3 hari sebelum, tak boleh minta cuti seminggu sebelum. Itu dah langgar polisi. Walaupun benda tu nampak simple, tetapi kita mesti buat kebaikan untuk semua orang. Betul. Kalau Syawal dah mula buat kebaikan kepada makcik labor, isilah cuti ikut suka makcik labor, apa pula Mimi akan kata? Apa pula Yusof akan kata? Apa pula Hadwan akan kata? Apa pula Mansur akan kata? Semua orang akan marah. Betul. Betul. Tak fair lah. Tak fair lah. Tak boleh jadi bos lagi. Dia kan daripada benda simple macam itulah yang akan merebak in the end of the day jadi cancer di dalam organisasi. Satu contoh simple. Bos kata, ni nak main lewat ni. Bos kata tak apa, saya faham, awak hantar anak, jalan jam apa semua. Lepas tu, HR tengok attendance hujung bulan. Kata awaklah kawan ni duk masuk lewat ni. Ya Allah, seminggu 4 kali lewat. Okay. HR issue surat counselling sebab attendance. Staff rasa apa? Bos aku bagi. Pasal apa HR buat macam ni? Tak best lah. Tak best. Memang dia bengkak lah. Bila dia bengkak dekat HR, lepas ni dia tidak akan melalui dah apa-apa melalui HR. Dia kan terus pick up bos. Bos. HR pun tengok, dia ni anak emas bos. Jadi tak friction tu semua di dalam organisasi? Memang akan jadi ya. Itulah. Betul. Tak nak memang kena go through sistem apa database apa semua kan. Betul. Yes. So memanglah baik dulu cuti lah. Tapi sebenarnya benda ni dia nampak baik but dia sebenarnya apa kata macam makcik cakap dia cancer lah, bengkak. Hai Dato' MJ, ya saya memang garang. Okay, right. So sebelum kita habiskan cerita ni lah, saya nak habaq satu benda lah. Apa yang patut dibuat? Sekarang kita masuk bahagian solusi ya. Tadi kita cakap banyak tentang apa yang jadi, apa semua. So kita nak sentuh sikit tentang solusi. Bila kita cakap masalah, kita mesti ada solusi. Okay? Nombor 1. Bos dan HR mesti selaraskan pendirian. Mesti alignkan prinsip masing-masing. Jangan bercakap kepada pekerja kalau benda tu belum diselaraskan. Kalau ada isu disiplin, bincang dulu. Kalau ada isu cuti, bincang dulu. Kalau ada isu prestasi, bincang dulu. Sama je. Organisasi, perkahwinan, perhubungan, semua sama saja. Bincang, dan bincang. Jangan tak bincang. Jangan bos cakap ikut hati, lepas tu HR kena baiki pula kerosakan tu. Dia macam apa? Kita bagi labu kat tikus kan? Bos tikus, pergi tebuk labu tu, bagi rosak polisi tu semua. Lepas tu HR nak kena perbaik labu yang dah bos tebuk tu. Boleh kah? Elok kah? Memang tak boleh. Lepas tu, yang kedua, sangat penting. Jangan bypass sistem. Ikut lah. No kronism, jangan sistem ada sebagai hiasan saja, no such thing. Keputusan perlu direkodkan. Kalau perlu approval, buat approval. Kalau perlu justify. Tulis kenapa benda ni jadi. Bila ada hitam putih, semua orang selamat. Pekerja selamat, organisasi selamat. Tidaklah anda membuat keputusan bodoh yang mahal. Okay. Ketiga, HR mesti berani. Berani macam macam labor.
Money. Macam tu lah. Ambillah contoh makcik reba yang berani ni. Berilah nasihat yang jujur walaupun nasihat itu tidak popular. Benda-benda yang hak bagus ni memanglah pahit. Tapi kita kena berkata lah. Takkan kita hidup, kita nak kipas orang saja. Hidup tak ada tulang belakang, tak ada prinsip. Macam mana tidur malam-malam, tidur tanpa prinsip? Keempat, bos mesti faham setiap arahan dan implikasi. Never ever think that I'm the boss. I can do anything, I can say anything. No such thing. You bekerja, bos pun bekerja untuk organisasi tu. So, tindak tanduk you mestilah yang terbaik untuk organisasi tu. You tak boleh buat besar kepala. Kalau bos bagi kelonggaran, HR kena tahu. Pasal apa? Justify. Bos pun kena justify dekat HR juga. Tak bermakna dia bos, dia tak justify. No, setiap tindak tanduk mesti ada justification. Kalau bos buat exception, pastikan ada sebab yang boleh dipertahankan. Kalau tidak, exception hari ini akan jadi presiden yang makan organisasi. Simple, senang. Hari tu minggu lepas dia tu masuk lewat boleh? Awak hari ni aku nak masuk lewat tak boleh? Benda tu je. Dia akan bermula dengan perkara tu saja. Lepas tu, lastly, pekerja mesti diberi mesej yang jelas dan konsisten. Jangan biar pekerja hidup dalam budaya ikut. Orang dulu kata lagu tu. No such thing. No such thing. Pekerja perlu tahu proses, garis kuasa, hierarki, saluran rasmi. Nak pi kat siapa, nak buat apa. Benda ni jadi pi kat siapa. Benda ni macam tu. Sangat penting. Benda ni semua at the end of the day jatuh di bawah komunikasi ya. If there is no communication in the organisation, lingkup, telungkup. HR saya garang lambat main kerja 3 kali terus kena buang, tak ada bincang-bincang dah. Ish. Makcik remote tak apa. Tapi kena clock in lah. Clock in, clock out. Clock in, clock out, ya. Begitulah cerita dia. Bos cakap lain, HR cakap lain. It falls down to effective communication. Betul. Okay. Jadi kita jam sudah pun menunjukkan jam pukul 5. Alright, jadi sebelum saya endkan live ni so again apa yang kita boleh tekankan antara HR bos dengan HR. Bos arah lain, HR buat lain. Kat sini kita bukan nak menuding jari salah siapa apa semua tak, tapi kat sini kita nak pentingkan apa kata standardization lah. Keselarasan. So semua ni kita memang nak we are getting on the same page. Kita nak align kita punya law, kita punya proses, birokrasi tu semua kena ikut. Nak tak nak memang kena ikut sebab ada komplikasinya kalau kita tak ikut. Maybe boleh kena saman, boleh kena bawa GTK dan benda-benda yang kita tak diingini lah. Okay. So thank you Makcik Labor for this insightful discussion lah. Alright, jadi sebelum saya end lagi kepada yang sedang menonton live ni, jadi kita ada buat Karnival Gegar Kejaya. So kat sini kita boleh berjumpa dengan Makcik Labor depan-depan. So kat sini bolehlah berjumpa untuk bertemu lutut berguru dengan Makcik Labor, dan juga ada juga speaker-speaker lain. Takkan botol lutut Makcik Labor. Lutut Makcik Labor dah tak kuat dah. Maksudnya nak jumpa depan-depan ni lah makcik. Okay. So kat sini apa kita boleh berguru kat situlah pada 27 hari bulan. So link pendaftaran bolehlah ramai-ramai untuk tekan link pendaftaran dekat bio. Okay. Jadi terima kasih kepada semua yang setia menonton daripada pukul 4 sampailah pukul 5, and I believe yang lain pun semua nak balik, ada juga kerja nak selesaikan. Terima kasih. Kawal, dia tanya makcik tunggu orang dah. Makcik nombor
makcik semua ada. Wrestling ada, tumbuk, rotan. So makcik jangan lupa bawa rotan 27 hari bulan ni. Nak rotan, siapa yang tak dengar cakap tak ikut proses. InsyaAllah, insyaAllah. Okay, baik. Assalamualaikum dan salam Salam, sejahtera. bye.